Okey, apa yang terjadi dekat motor aku minggu lepas tu, dia terjadi dalam pump sekelip bata guys. Sabar juga, nak salah coil magnet aku tak boleh start pun sama. Tak ada warning apa-apa pun. Oi. Okey. Ada rosak lah kereta tu, ke depan sekali pula tu. Oh, naya be kereta tu. Bukan be, naya sih. So aku punya auto idling system yang kat atas ni pun tak nyala guys. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi guys. Dalam video kali ni, okay, kali ni aku nak cakap topik yang detail sikit pasal NVX ni. Apa yang berlaku dekat motor aku minggu lepas. So aku pun suspect benda lain, tapi dia jadi benda lain. Ada kerosakan sedikit lah kepada motor aku. Kalau hampa dah tonton video yang aku dah upload tu, tapi bukan dalam channel ni lah, channel yang satu lagi, hampa boleh pergi ke link yang dekat atas ni lah. Atas kanan tu aku share kat hampa. Dan hampa boleh subscribe dekat channel sana juga. Sebab bila aku pergi ke Toya Racing terutamanya, aku akan upload video aku dekat channel yang utama aku. Okey, apa yang terjadi dekat motor aku minggu lepas tu, dia terjadi dalam pump sekelip bata guys. Sabar juga. Kalau macam nak salah coil magnet aku tak boleh start pun sama, pump sekelip mata. Jenis motor NVX ni, bagi kes aku lah, dia tak bagi warning. Macam kes aku, dia tak bagi warning. Kes yang pertama dulu, magnet coil tu tak ada warning apa-apa pun. Tak ada lah macam motor duk semput-semput, nak jalan, nak mati apa, tak ada lah. Tak ada lah sekali, tak boleh start apa semua kan. Aku pada hari tu, yang kes yang pertama ni, magnet coil tu, semua boleh start guys. Semua cun apa semua kan. Time aku nak balik kerja tu lah, aku tak boleh start sekali tu lah. Dan waktu tu lah yang aku detect kata motor ni masalah magnet coil dan hang kena tukar magnet coil baru. Okay, itu yang pertama lah, kes yang tiba-tiba dia jadi kan, tak ada tunjuk tanda apa langsung. Minggu lepas punya kes, minggu lepas tu dia lebih kurang macam magnet coil jugalah aku rasa. Mula aku detect, ni magnet coil ni. Tapi bila aku boleh start, aku tiba-tiba terfikir, ni bukan magnet coil. Sebab magnet coil hang tak boleh start langsung. Dia macam tu lah. Motor tu jadi apa masalah dia? Motor ni bila aku start, aku bawa pergi kedai kan. Lepas tu bila aku balik daripada kedai tu lah, aku start, aku nak balik rumah, dan aku pula bawa apa semua okey. Bila aku terslow sikit, pum, motor mati. Oi. Okey, macam ni kan, hang bawa ni okey. Tiba-tiba bila hang slow macam ni, hang lepas minyak, mati motor guys. Lepas tu aku pun start balik boleh. Tu aku fikir, takkan magnet coil dah tunjuk tanda-tanda kan. Sebab sebelum ni dia tak tunjuk tanda, tapi kali ni mungkin dia tak tunjuk tanda. Aku rasa
Apa aku 400 lebih juga kena berkeluar ni. Lepas tu aku balik rumah, aku start. Dia macam dia tak macam tak masuk lah. Macam fuel hang kena macam banyak minyak lah baru dia boleh jalan kan. Dah lepas tak boleh. Kalau macam ni okey, dia tengah running kan. Kalau macam lepas habis, start kau minyak boleh, lepas habis mati. Aku duduk relax dulu. Aku fikir apa benda dia. Ada rosak pula kereta tu, ke depan sekali pula tu. Oh naya be kereta tu. Bukan be, naya kok. Bila jadi time macam ni kan, rosak macam ni kan, sabuk tau. Hampa mesti dah pernah rasa kan, kereta rosak atas jalan, motor rosak atas jalan. Apa perasaan hampa? Bagi yang tak pernah merasa, alhamdulillah lah. Sebab mungkin hampa pakai kereta baru kan. Ada guys yang tak pernah merasa kereta rosak atas jalan, motor rosak atas jalan. Yang depa ni, geng-geng depa ni pandai tau, pandai fikir. Hang beli kereta, hang nak pakai kereta tu lama mana? Okey, dah sampai macam dah terlalu lama sangat. Bukan terlalu lama lah, dia macam dah habis tempoh warranty ataupun hang nak kena buat major service yang perlu tukar barang-barang yang mahal. So, sebelum tu dia terus jual. Sebelum dia nak tengah tukar semua tu, dia terus jual. Ambil kereta baru pula. Ada orang style beli kereta baru macam ni, dia tak simpan lama kereta. So jadi masalah dia tak ada lah kena macam tu kan. Lepas tu satu lagi, dia tak beli kereta-kereta second hand ni, kereta used car ni. Tapi ada juga yang beli tu jaga betul-betul lah. Jaga betul-betul tu cun lah, cantik lah. Okay, berbalik kepada kes motor aku ni. Dalam masa yang sama, bila dah jadi macam tu, so aku punya auto idling system yang kat atas ni pun tak menyala guys. Tak menyala. Aku rasa apa benda ni ya. Yalah tak menyala lah sebab apa? Auto idling system ni, bila hang slow motor, hang stop, waktu enjin tengah running, baru dia stop. Yang kes aku tu, dia dah stop dah. Macam mana benda tu nak stop kan? Auto idling system nak on. Sebab tu lah dia tak menyala. So aku petang tu aku call lah Toya. Aku call, macam mana weh? Aku call Syam lah. Duk, tak mana bos? Aku kita ada. Aku rasa motor aku ada masalah. Tak, dengar lori ni dah pergi mana? Aku lori ni tupui lagi. Nampak di kanan. Dia bukan apa. Coba weh gay. Gay. Toya duduk tengah-tengah apa? Ni pun Toya juga ni. Toya juga. Okey, balik kepada cerita Toya tadi. Sebelum kejadian motor aku rosak, seminggu sebelum tu aku jumpa Toya. Aku terjumpa dia minum pagi, sarapan. Dia dengan wife dia duduk sebelah meja aku lah. Dia tanya, bila nak pergi kedai apa teman? Aku tahu tu lah, lama aku tak pergi kedai. Apa benda, apa barang yang baru? Aku tanya dia kan, apa barang terbaru? Dia recommend aku, suggest aku lever ni lah, MBX brake lever ni. Yang macam sebiji macam kopi Brembo, tapi bukan brand RCS Brembo lah. Dia buat keluar, bukan Toya buat keluar. Dia ada satu brand, yang brand ni dia buat keluar sebiji kopi macam RCS, tapi original by brand tu lah. Harga dia agak murah guys, RM900.
Tu aku beritahu kat Toyo, kata macam tak baloi lah pasang kan. Aku tak malah tu Toyo pula duk racun aku, so pakai T-Max apa semua guys. Kata jom lah kat T-Max. Gila siut. Hang gila tak apalah, hang masuk. Oh gimana? Rasa apa lagi ya? T-Max tak apalah, dia masuk dah lah kan. Tak apalah, kita tinggal bab tu. Okay, seminggu lepas tu motor aku rosak tu lah. Tu yang aku call tu. Tu masalah aku call lah. Kata baru ni jumpa nak kena pergi Toyo balik ni. Tak lah, esok tu aku pergi Toyo dan beritahu kat Pomen dah, cakap motor ni macam tu aku cerita, bila start boleh power laju, throttle aku kena bagi ada minyak kan. Lepas minyak dia mati. Oi Pomen dia kata, okay tak apa-apa, ini masalah timing. Timing? Aku dah fikir awak simple sangat. Kata simple je. Banyak motor ni case ni jadi dekat NVX V1. So NVX V2 ni macam dia kata jarang lah, tak pernah lagi lah. Motor abang jadi dulu kot. Dia kata macam tu kan. Dia kata aduh, aku rasa lega guys, tak kena berkelok beratus. Lepas tu dia buka lah cover set tepi ni. Kalau hamba tengok dalam video tu, dia buka semua, dia adjust balik screw timing tu. Dan aku pernah terfikir jugalah timing masa sebelum aku pergi kat Toyo kan. Aku fikir macam-macam lah. Aku fikir bateri, aku fikir bateri remote. Sekarang ni aku dah tukar lah bateri remote tu. Aku dah salin yang baru punya bateri. Tapi tak sampai lah aku nak tukar bateri motor kan. Sebab bateri motor aku tengok dekat sini, indikator dia punya bateri tu memang ok lagi, 14. So dia bukan masalah bateri. Sebab bila aku nak slow tu, dia ada bunyi kontak dekat belakang coil tu kan. Dia masih lagi kontak. Dia macam timing motor ni yang masalah dia. Dia punya RPM tu tak boleh tinggi. RPM dia rendah lah. Sebab tu kan menyebabkan dia mati tu. Aku tanya Pomen tu sebab apa jadi macam ni. Mungkin sebab skru dah longgak kan. Skru dia terlonggak sendiri guys. Itu je punca dia. Lepas tu aku pun balik rumah. Apa semua tu, masa aku balik rumah tu, auto adjusting system punya hijau ni tak menyala guys. Aku dah fikir apa benda pula dah. Takkan lingkup sensor dia kan. Aku balik sampai rumah, aku tengok kan rosak sekali auto adjusting system kot. Hei awak ni pening pasal apa ni? Bawa balik daripada kelab ke apa? Nasib baik Melayu dah apa. Dan the next day tiba-tiba nyala balik. Sebelum tu aku cabut bateri. Aku balik petang tu aku cabut bateri. Aku buka, aku on. Dia tak menyala lagi. Mungkin sebab masa tu dia tak panas lagi, tu yang dia tak stop. Lepas tu keesokan hari dah ok guys, macam ni. Ok, itulah sikit lah penceritaan aku lah tentang depan sangat duduk. Depan sangat kan duduk. Tak ada hari lah, tak ada tempat lah nak duduk. Jadi untuk motor ni van aku pakai ni, kalau bagi aku sendiri, aku tak risaulah kalau jadi kerosakan apa-apa kan. Sebab ada kedai Toyo lah. Yang itu yang aku rasa agak seronok pakai NVX ni. Okay. Bagi kalau hampa yang duduk berdekatan dengan area-area sini lah, BM, Tampo, Pulau Pinang apa semua kan, Toyo memang aku rasa kedai yang okey lah kan. Untuk kita yang jenis macam tak tahu nak pergi kedai mana. Kalau hampir pergi kedai lain, kedai-kedai yang biasa, mungkin dia punya Pomen ataupun dia punya specialist tu tak ke arah skuter kan. Okay, bukan aku nak promote sangat Toyo ni.
Dia kalau promote lagi, cara itulah kopi tu dah penuh orang lah. Orang ni banyak. Tapi tak apa, sekarang ni Toya pun dah banyak pomen baru. Dah ramai dia punya pomen-pomen yang baru. Yang geng-geng lama tu dah tak ada lah guys. Dia pun dah berhenti dah. Macam Iman, Azim apa semua kan, dah berhenti dah. So, sekarang ni banyak pomen baru. So insyaAllah mereka akan buat servis yang cepat lah untuk apa. Sekarang ni memang trend X-Max lah. Dekat kedai dia memang banyak X-Max masuk. Aku dulu boleh lah kita bangga okay, NVX ramai orang hantar semua kan. Tapi sekarang ni bila bawa NVX rasa macam alamak, kerdil gila lah ada motor ni kan. Tapi apa lah, pakai ikut kemampuan kita sendiri lah guys. Okay, kata lepas ni kita upgrade pula kan. Okay, aku ingat itu saja kot video untuk kali ni. Dia mungkin panjang sikit lah. Tak tahu sama ada record ke tak lagi. Takut tak terrecord lah. Okay guys, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye. Jangan lupa like, komen, subscribe guys. Yang tak subscribe lagi, subscribe. Dan baru jumpa channel ni, yang baru jumpa video ni, tekan butang subscribe. Bye bye.